Anggota tentera Amerika dinasihat tinggalkan pangkalan tentera Al-Udeid di Qatar ketika kebimbangan serangan peluru berpandu Iran memuncak. Langkah perubahan postur di Al-Udeid, hub operasi udara CENTCOM dan aset unjuran kuasa AS mencerminkan kebimbangan terhadap pembalasan Iran, risiko peluru berpandu dan implikasi keselamatan Selat Hormuz kepada ekonomi Asia. Anggota tentera dan warga awam Amerika Syarikat dilaporkan telah dinasihatkan untuk meninggalkan pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, satu langkah yang tegas dan syarat implikasi strategik yang mencerminkan pelarasan postur keselamatan secara terancang ketika persekitaran keselamatan Teluk semakin merosot apabila Washington menzahirkan kebimbangan serius terhadap potensi tindak baras Iran sambil berusaha mengekalkan kesinambungan operasi tanpa gangguan di hub ketenteraan terpenting di Timur Tengah. Kedudukan strategik pangkalan udara Al-Udeid dalam seni bina peperangan serantau pemerintahan pusat Amerika Syarikat menjadikan pergerakan kaki tangan walaupun terhad sebagai satu isyarat besar, memandangkan kemudahan itu menempatkan kira-kira 10,000 anggota tentera Amerika Syarikat serta menempatkan pusat operasi udara gabungan yang menyelaras operasi udara merentasi Iraq, Syria, Afghanistan dan seluruh Teluk, menjadikan sebarang perubahan di situ diperhatikan secara dekat oleh sekutu dan musuh.